Hello, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kali ini saya akan berkongsi tentang sistem yang dibangunkan oleh Ternopy Studio, iaitu sistem AI agent dan support. Okay, ini adalah AI yang telah dibuat, okay, di mana user boleh hantar chat dan AI akan balas. Okay, dia boleh balas dengan data yang kita masukkan daripada sistem. So ini adalah user yang chat user. So dia akan nampak yang ni dan akan balas. Dan kita akan ke panel AI yang untuk mengkonfigurasinya. Okay, kita ada desktop. Ini adalah desktop, depan desktop untuk admin, super admin, di mana kita boleh create user, okay, boleh training data dan juga ada chat log lah. Depan desktop ni dia akan view berapa banyak data yang kita dah add, berapa user yang kita buat. Ini user ni user dalaman lah, bukan user chat, okay, dan berapa chat log. Okay, ini adalah chat lognya. So chat log ni dia akan record based on IP dan juga kita boleh view lah apa yang di chat. Okay, so segala chatting yang dihantar menggunakan IP tu dia akan kita lihat kat sini. Okay, dan jawapan dia sekali. Dan yang bagusnya dia boleh buat carian lah. Buat carian menggunakan apa yang kita nak cari. So dan dia boleh delete, kita boleh delete semua log ni kalau tak nak storage terlalu penuh atau storage dah penuh. So ini adalah contoh saja daripada local host punya log. Seterusnya chat widget di mana kita boleh add benda ni di website tuan-tuan dan puan atau sistem. So dia akan bercakap dengan sistem ni lah, dengan widget tu. Tak kira lah sistem apa yang boleh support. Seterusnya kita ada mapnya log. Okay, di map log ni kita akan daripada IP tu dia boleh dapat alamat, IP dan juga lokasi. So dia akan record lah berapa banyak lokasi chat dari mana dan sebagainya, dan dia boleh dieksport kepada CSV. CSV ni Excel lah, PDF dan juga PNG lah, image. Seterusnya kita ada top question, mana apa soalan yang selalu digunakan atau selalu ditanyakan lah, dan dia juga boleh dieksport lah dalam 3 format lah, kan. Seterusnya kita ada user ada 2 jenis. Kita ada user biasa ataupun super admin. User biasa ni dia hanya boleh tengok log, boleh tengok chat dan tengok map lah, question atas ni. Okay, yang bawah ni admin biasa tak boleh. So kita macam biasa boleh function admin, boleh edit, boleh password dan sebagainya. Okay, seterusnya adalah setting. Okay, setting ni adalah setting untuk server lah, apa yang kita nak buat pada sistem ni. Okay, untuk AI provider kita boleh guna sama ada Azure punya AI, OpenAI daripada ChatGPT, ataupun kita boleh set sendiri local punya AI dengan Llama ataupun Ollama. So ini adalah kita pilih lah, dan ini adalah setting-settingnya. Ini untuk Azure OpenAI, ini adalah untuk OpenAI, ini adalah untuk Llama C++, ini Ollama. Okay, Llama ni dia light punya AI, di mana dia punya memerlukan CPU saja, tapi dia punya of course lah tak sepowerful guna GPU. Tapi dia boleh digunakan jika mungkin hardware anda tu tak ada GPU. Kalau untuk local kita boleh guna Ollama. Ollama ni untuk kita boleh pasang kat server dan kita boleh pilih modul apa yang kita nak lah. So yang ni kena ada support belakang lah, back end kita akan install. Kita tak sediakan install dengan web.
Seterusnya, data akan disimpan dalam MongoDB, NoSQL, supaya lebih besar kita boleh rekod data untuk data chatting. Okay, ini adalah setting server name. Kita boleh ubah server name. Okay, so, branding lah, lebih pada branding dan logo. Ni reCAPTCHA ni untuk admin punya login. Untuk more secure, kita enablekan reCAPTCHA. By default kita akan disablekan lah. Kemudian kita ada check login. Check login ni di mana kita by default dia tak ada login. Okay, by default dia tak ada login. Tapi bila kita enablekan, okay, so user perlu login sebelum check. Ini mungkin nak mengelakkan daripada spam dan sebagainya kan. So nak mengelakkan daripada benda tu berlaku, so kita minta dia login supaya ada record login lah. So by default sistem disable, tapi boleh di-enablekan oleh user. Okay, ini adalah interface untuk setting. Kemudian kita ada AI study data. Okay, ini adalah data yang kita masukkan, dan AI kita akan sync dengan AI boleh menjawab dengan data yang kita bagilah. Contohnya alamat, so kita masukkan je alamat, contoh data yang kita nak masukkan lah. So, kita masuk alamat syarikat dan kita synckan data. So dia akan sync dengan AI. Kemudian kita ada dokumen yang kita upload dan kita boleh synckan lah. Dokumen ni kita support dalam PDF je. So dari PDF tu dia akan chunk data tu, dia akan ambil data tu, dia akan disimpan ke dalam AI supaya boleh dapat data tu bila ditanya. Contoh ni saya ambil daripada internet, Akta Pembangunan Sukan sebagai contoh lah tadi. So ada tadi. So yang ni ada dua butang. Ini untuk upload. So ini untuk sync data yang PDF ni, ataupun reindex all. All ni maknanya dua-dua lah, AI data ni, dan dia buat semua sekali. Okay, so kita ada login, history login, dan akhir sekali kita boleh configure user interface untuk login. Okay, ni untuk gambar login, untuk warna yang kita nak gunakan. Okay, panelnya kita boleh tukar warna apa kita nak. Tiba-tiba Lazada pula iklannya. Okay, kita boleh contoh nak tukar warna kuning. Ya, kita tukar warna kuning. So dia akan tukar warna kuning lah, ikut selera lah. Tapi itulah, mungkin kita akan update tulisan pun kena ubah juga kot, supaya kena dengan background. Okay, so ini adalah user interface-nya, dan ini adalah panel. Kita boleh tukar password, tukar profile, image profile. Okay, ini adalah sahaja, dan ini adalah CPU usage, memory usage dah untuk server lah. So kita boleh tengok network usage dia berapa, memory usage dia berapa, dan CPU dia berapa lah, load, running processing. So yang ni saya develop on local server, on local PC. Tapi ada GPU lah. Okay, untuk pengetahuan yang tak tahu, untuk Olama ni kita ada GPU. GPU tu graphic card lah, untuk dia membuat data AI tu. Tapi Lanma ni tak perlu. Yang ni kecil lah, tapi yang ni lebih baik sikit lah kalau untuk local. Ataupun tuan-tuan boleh guna API Azure ataupun ChatGPT. Okay, di sini saja dulu perkenalan kepada AI chat. So yang ni kita boleh tukar juga kat setting ni. Lupa nak tunjuk branding. Okay, full page atau tidak. So nanti kat sini ni tadi penuh kan, tadi ni aku boleh jadi kecil. So cuma boleh setting dekat admin saja. Okay, kita boleh full page balik. Dia akan jadi full page. So itu sahaja perkenalan kepada sistem AI agent Terlebih Studio. Kalau tuan-tuan berminat, boleh hubungi saya
di email hasnan@tanabis.com ataupun WhatsApp nombor dari laman web lah, laman web Tanabis saja. Just pergi saja laman web Tanabis Studio Islam Berhad dan kontak tu kita boleh lah email ataupun call nombor ni ataupun message. So itu saja, insya-Allah produk ni akan ada di cloud juga. Okey, sebab saya provide cloud service. So dia akan, kita tuan boleh guna cloud terus untuk buat run sistem ni lah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.